Okey, kita ada terima sebiji Redmi Pad SE. Yang ni kerosakan dia di bahagian motherboard, tapi yang ni dah dibaiki di tempat lain sebelum dibawa ke Bro Gadget Lab. Jadi kita akan cek motherboard dia, seberapa kritikalkah motherboard ni, dan kita akan cuba baiki motherboard tersebut. Okey, jadi dekat sini kita tengok dia punya cover metal ni semua dah tak ada dah. Bermakna memang dah dibaiki di tempat lain. Dan bacaan power supply pun menunjukkan phone tak dapat hidup lah. Jadi kita buat semakan di kaki CPU dan kita dapati CPU ni memang dah dibaiki. Jadi berpandukan warna timah di kaki CPU ni, kita memang boleh bezakan lah CPU tu dah dibaiki atau belum. Yang ni pula adalah RAM, dan RAM belum diusik. Kalau kita dapat tengok di sini, warna timahnya adalah berbeza. Dan ini pula adalah bahagian storage. Bahagian storage pun nampaknya seperti belum diusik. Storage nampaknya seperti belum diusik. Jadi kita akan angkat ketiga-tiga IC ni, memandangkan ini adalah set yang telah dibaiki di tempat lain. Jadi kita akan angkat semua IC tersebut dan kita akan rebuild semula. Di sini kita dapati ada beberapa tapak di CPU telah longgar. Jadi kita akan buat semakan satu persatu, dan ada satu tapak yang telah putus ataupun lost pad. Kita buat tapak baru untuk mendapatkan semula nilai di tapak tersebut. Selesai pemasangan ketiga-tiga IC tersebut dan kita dapati RAM telah pun short, bermakna Redmi Pad ni masih tak dapat dihidupkan. Kita ada buat semakan di satu kapasitor dan kita dapati dia tidak normal. Jadi kita inject voltage untuk memastikan short, dan kita dapati RAM telah pun short. Jadi kita ada bagi harga dekat customer untuk membuat penukaran RAM, di mana kosnya agak tinggi. Jadi kita akan tunggu jawapan dari customer tersebut.